Dulu memang aku pakailah pam oksigen jenis macam ni untuk bawa pergi mancing semasa aku nak buat umpan hidup, guys. Sekarang dunia dah maju, zaman dah berubah, guys. Aku dah tak pakai dah pam oksigen jenis macam ni, guys. Sekarang aku pakai pam oksigen jenis macam ni. Lagi tahan lasak, dah tak payah tukar bateri. Sebab dia jenis rechargeable bateri dan dia ada indikator berapa persen penggunaan dia. Dan penggunaan dia boleh bertahan sehingga 48 jam, guys. Dan dia water resistant. Setakat kena air hujan tu tak ada masalah. Korang cuma dengan rendam dalam air je lah. Sebab bahagian atas dia ada getah menutup daripada air masuk ke dalam dia punya pump oksigen ni, guys. Lagi satu, pump oksigen dia ada dua. Jadi korang boleh pump untuk satu kawan korang dan satu untuk korang, guys. Kalau kau minat dengan pump oksigen jenis rechargeable ni, kau dapatkan di dalam beg kuning aku. Power bateri dia 1200 mAh, guys. Dan dia ada 3 mod kelajuan dia. Mod pertama, mod kedua, mod ketiga. Mod ketiga ni dia akan on seminit, off seminit. Memberikan kuasa lebih untuk bertahan semasa korang beri kelong. Dan boleh tahan sehingga 48 jam, guys. Kalau kau minat dengan pump oksigen jenis rechargeable yang tak payah pakai bateri, ringan, senang untuk dibawa ke mana-mana ni, kau dapatkan di dalam beg kuning aku, guys. Mantap pump ni. Tahan lasak dan juga tahan lama.